Jom Jamal sikit. Hari ni adik dengan Kak Jamal nak pergi kantin sekolah sebab sajalah nak mengimbau kenangan lama. Ya, tahu-tahu Abang Azwan masih lagi ada dekat sini. Lepas tu kan makanan dia memang sedap-sedap dari dulu sampai sekarang sama je, tak berubah rasa dia. Ya betul. Lepas tu tak sangka pula sekarang ni dia dah buat catering. Wow, ya ke? Tengoklah ni budak-budak tengah rehat. Nampak ceria semua dapat makan makanan Abang Azwan. Kalau nak tahu nama catering Abang Azwan ni, nama dia NZR Catering. NRZ Catering. Salah tu. Minta maaf. Macam biasalah kan, makanan-makanan sekolah. Ada sausage, ada nugget, ada mi goreng, kuih tiaw goreng, nasi lemak, ayam goreng. Lepas tu untuk kita orang masuklah dekat bahagian makanan cikgu kan. Ada makanan-makanan lauk kampung lah orang kata. Betul. Ada ayam masak lemak cilapi, ada ikan asam pedas, ada ikan sambal, ada sayur-sayuran. Ya. Ada juga goreng-gorengan. Macam ni ada mi siam, ada char-kway teow, lepas tu ada telur goreng, ada samosa. Apa? Sausage sambal tu memang mengimbau lah kenangan masa kita kat universiti dulu. Ya. Tapi dekat sekolah pun sekolah dah ada. Tengoklah makanan kita orang minum dengan air teh panas sebab sarapan kan. Ya, betul. Tengoklah tu. Jamal makan mihun je. Ya, mihun, kuih tiaw, telur dan samosa. Lepas tu juga tadi tu ada sambal sausage. Tapi surprisingly sedap tau. Biasa kan orang buat sambal sausage rasa sos lebih, tapi tak ada rasa sambal. Yang ni pula Kak Jamal makan lauk-lauk kampung. Kalau korang nak order catering dengan Abang Azwan, korang boleh request macam-macam. Antaranya nasi biryani, lauk-lauk kampung, nasi tomato, nasi ayam, mimi, semua boleh lah. Betul. Tambahan kenopi pun Abang Azwan ada tau. So kalau korang nak kahwin kan, korang contact je Abang Azwan, A to Z dia boleh siapkan. Okay. Catering ni bukan untuk majlis kahwin je tau, tapi untuk majlis akikah, bertunang, bertandang, bertunang, berkatan, bercinta pun boleh. Kalau macam ikut korang. Kalau korang terlalu banyak duit sampai tak tahu nak spend ke mana, pergi order catering Abang Azwan. So overall, adik dah Kak Jamal approve.